ada kat sini. Tinggi sikit lah. Tak, sekarang ni. Ya. Hang kenapa nak ni alah-alah kat kaki lelaki saya? Mira ni Yuti dah pakai inner dah hari ni. Jangan cakap macam-macam lah. Tak suka lah. Ni inner kan sok. Okey korang. Pandai Hari ni kan, nampak tak depan ni ada apa? Ya. Kita nampak? Kita ada phone. Ada device yang lain-lain yang special malam ni. Korang boleh dapat ni dengan subscribe. Harga dia berapa Yuti? Harga dia 69. Ulang balik nama penuh Yuti. Nikmat 69 binti Mat. Awak ni semua tempat tukar nama. Nikmat tu nama dia sebenarnya. Oh, nama Ya, dia. sebenarnya nama Yuti tu yang ada orang tukar ni. Ya. Kita ambil Nikmat Nurul sebab sebenarnya nama Kenapa ada dia. dia? Nama tu tanya nama penuh apa? Nama benar apa? Nikmat Nur Munawarah binti Mat T. Tapi panggil Mat boleh. Panggil Mat je. Sebab Fatah kata tadi ni bukan Amira ni macam bukan rakan serumah ni macam tukang buat rumah dia kata. Okey, Mira dah bunyi-bunyi ayam ni bila gelap. So kita teruskan kita punya jualan kita hari ni. Gelap Sebab kalau kita lambat kita macam tak boleh achieve target tau. Sebelum tu Yuti nak remind dekat korang semua yang sedang menonton. Ya. Kalau korang tak nampak dekat mana beg biru tu maksudnya 3 kali Jumaat. Tak. Maksudnya dia orang pergi ke profile. Okey, tekan dekat link. Okey. Dan korang akan nampak beg kuning. Beg biru, sorry. Beg biru. Betul, beg biru. Okey. Korang make sure korang share dulu live ni. Bagi ramai-ramai orang tengok, jiran-jiran tengok, family tengok. Sebab hari ni kita nak bagi murmur je untuk korang. Betul. Korang subscribe harga RM69, korang dapat free device. Betul. Tak mana lagi nak dapat. Hanya malam ini sebab kita ada UT. Serius lah maksudnya subscribe RM69 Betul. dapat device ni. Ya, betul. Tapi dapat ni boleh pilih ke apa? Boleh pilih kan? Boleh pilih. Kan? Boleh pilih. Betul. Boleh pilih. Boleh pilih 4 telefon kat depan ni diorang boleh pilih salah satu. Betul. Cara dia senang je, pergi klik link beg biru sekarang, lepas tu isi detail tu semua, lepas tu tinggal submit je. Faham. So kalau macam Nick nak beli dekat family Nick kena Mat. Nick. Sorry. Kejap, Mat. Nick. Okay. Kalau Mat dia macam ni. Oh bro. Okay, kalau Mat nak beli dekat family Mat kan. Okay, Mat kena beli 69. Mat dah bunyi. So nak jadi Mat ke Nick? Nick balik lah. Mat lah, Mat. Nick tukar. Ni. Okay, kalau korang nak yang Nick beli. Mat. Okay. Oh, dia Nick beza dia tu suara. Sebab dia jarang jadi Mat. Okay. So maksudnya kalau Yuti nak beli ni untuk Nick nak beli ni untuk family, untuk mak contohnya Nick guna nama mak, so beli dapat satu. So guna nama abang dapat satu. Boleh? 69. Guna kakak dapat satu. Ya. Kiranya kalau Yuti nak untuk family ke siapa-siapa, Nick nak, just isi je link dekat bio tu kan. Masuk dekat situ ataupun korang tekan beg biru tu, lepas tu isi apa semua-semua, lepas tu detail-detail tu jangan risau. Kita punya team akan assist. Betul. Tapi Mat, Nick ya. diorang ramai komen so jadi Mat. Jadi Mat. Kan saya cakap Diorang suka jadi Mat. Dia tak suka jadi Nick. Tak suka lah macam ni. Korang suka nak bully-bully Mat ni. lah. Janganlah. jadilah Mat. Kau nak jadi Okey, kalau nak jadi Mat, diorang nak tengok kena nak Mat. Nak Mat. kalau nak jadi Mat, diorang kena Tekan link beg biru dulu. follow account your mobile Unify. mobile. Maaf, Unify Mobile. Okey, follow kita orang baru kan. Maafkanlah ni. Okey. So, diorang kena follow account ni and then korang kena apa juga satu lagi? Sebik yang cakap tu. Ni. Kalau cakap tu korang kena tu minit tau. Okey. So, Klik back biru. Lepas tu isi segala detail. Okey. Tekan submit dah tu je. Lepas tu je. Lepas tu nanti diorang bagi phone. Ya. Senang kerja. Senang sangat. Lepas tu bukan dapat phone je, dapat ni. Okey. Dapat ni dapat voucher sekali. Dapat voucher daripada ni boleh sebut tak takutnya? Itu. Boleh Zeus Coffee? Boleh. Okey. Kita dapat voucher RM60 daripada Zeus Coffee juga. Oh, RM60,000. RM60. Iti, patut Iti tahu tak? Kalau hari ni sesiapa yang subscribe RM69 ni kan, once korang subscribe je, yang paling special, device tu ada signature daripada Fatah Amin dan Yuti Amin dan Mira Amin. Bi jangan cucuk dia, Bi. Nanti dia cakap Jangan. Okey, so kita dah aminkan semua dah tadi. Mira Amin, Fatah Amin, Yuti Amin. Okey, so tunggu apa lagi? Kita nak kena capai kita punya KPI apa? KPI kita RM20.
KPI kita 2,000 phone kita kena jual malam ni. Bahaya. Betul? Ya, betul. 2,000 korang. 2,000. Okay? Make sure korang isi cepat-cepat sebab lepas korang isi je detail tu, nanti Unify akan terus assist korang. Ya, Jangan betul. risau. Senang je. Mira ni suka tarik rambut UT. Mana ada Mira tarik rambut? Tarik rambut. Tarik rambut. Okay korang, isi je detail tu sekarang, tekan submit, lepas tu nanti team Unify akan contact control. Okay. Akan assist korang macam Dan mana. isi diorang cakap thank you Farah. Thank you. Korang tolong isi banyak-banyak lagi. Thank you Idris. KPI kita 2,000. Betul. Tolonglah Kita, korang. Saya dengan Fatah ada KPI lain. Ya. UT KPI lain. Kalau boleh support kita orang. UT tak payah. Maju ah. UT dah kaya, B. Maju ah. Tengok bag dia kan. Oh. Lambat dia. B. Maju ah macam ni. Down payment rumah, down payment kita. Lagi cakap lagi, Support cakap kita lagi. orang ya. Cakap Support lagi. kita orang. Korang, kita punya KPI 2,000 sahaja. Ya, 2,000 kita phone. nak minta support daripada korang Dapat semua. phone apa? Dia orang tanya. UT, Ni. tolong tunjuk sikit. Tunjuk sikit. UT buat yang Okey. macam Model-model phone, model-model model phone tu. phone. Ti bangunlah, Ti. Kita nak baca Meletup, nama. meletup. Nama ni, Sebab nama kamera ni. kat bawah ni. Kita kena Kau boleh. cakap UT model je cepat. 1, 2, 3. Okey, untuk anda semua, kalau anda subscribe 69 Nikmat 69 malam ini, anda berpeluang mendapat device phone daripada brand apa ni nama dia? Samsung. Samsung seperti yang di tangan UT ini begitu cantik, elegan, warnanya hitam ada, putih ada, saya tak pasti warnanya tapi yang pasti memang cantik kelihatan. Tekan-tekan je, boleh selfie, boleh gambar belakang, boleh gambar depan, boleh boleh DM, boleh selfie dengan suami orang. Itu tak boleh suami saya. Seterusnya Yuti, ada lagi. Anda juga boleh dapatkan device apa ni? Nubia. Nubia pun kelihatan cantik Yuti. Yuti siapa sikit? Gitu. Abang-abang jangan selfie macam ni. Tak Okey. boleh. Dan lagi, Ti. seterusnya. Dan seterusnya Mat. kita ada device Mat apa? kata Mat kan? Kita ada phone Honor dia. Itu, Mat. Phone Honor. Phone Honor memang kita memang bagilah. Cuma Mat, siapa yang Mat kalau selfie macam mana? Mat kalau selfie macam ni weh. Okey. Guna low angle lah. Better. Baru nampak jolline. Wow, Okey. wow. Mat jaga dulu. Ya, siapa nak dapatkan tekan button. Yuti sebab Yuti tunjuk ni semua dah 200 orang dah submit. Cantik. Sekejap, Meh tambah lagi kosong lagi tu. Settle dah gini. Okey, dia kata ni apa tu dan yang terakhir. Yang terakhir Yuti, apa Brand device apa tu? Yuti? Redmi. So siapa yang dah subscribe malam ni, Mat akan bagi phone ni kat korang. Nikmat RM69 korang akan dapat Kiranya Redmi. boleh pilih kan, betul tak Tim? Kita boleh pilih Diorang kan boleh device pilih ni? ke Diorang macam boleh mana? pilih. Memang diorang boleh Ke pilih. dia akan Boleh dapat pilih? randomly? Nak, diorang boleh pilih kan? Boleh pilih kan phone Dah, kan? boleh pilih kan? Okey. So untuk korang semua, ya memang murah dan berbaloi-baloi. Ada orang tanya plan 69 ni berapa gig internet? Okey, berapa gig internet? Berapa? Kita check sekejap berapa gig internet. Okey, lagi soalan apa nak tanya boleh tanya. Nanti kita akan bantu korang untuk jawab soalan-soalan tu ya. Okey. Semua package 69 dapat phone ke? Betul. Okey. Semua So phone ni lah yang diorang akan dapat. So phone ni dan juga Fatah Amin akan sign di sini. Betul? Kita semua akan sign. Kita semua akan sign. Kita akan sign juga. Kita Yuti. akan sign semua. Ni diorang. Yuti. Yuti macam beanbag lah kat situ. Okey je lah. Okey. So, Itulah kan siapa suruh pakai baju colour ni? Ya Kan ke? dia dah kata Kontrak berapa tahun ni diorang beanbag ni tanya? colour orange. Okey korang tanya je banyak-banyak soalan. Kita akan make sure kita jawab semua soalan-soalan korang tu. Just bagi. Nampak kena pegang tangan suami saya? ya Allah terpegang pula. InsyaAllah. Okay, mungkin tim Unify boleh access juga kan yang untuk komen-komen tu. Okey, sekejap. Kita akan jawab satu-satu ya. Yang penting korang kena subscribe cepat sebab kita ada 2,000. Kita punya Kenapa diorang tak nak sign ni? Ni kena sign Korang kat kena situ. subscribe laju-laju malam ni juga sebab malam ni kita akan bagi phone yang ada sign. Kak Long sekali. Kak Long akan sign semua phone ni. Betul. Yang paling penting hari ni bukan dapat smartphone je, dapat tanda tangan, dapat lagi voucher Zeus kan. So semuanya hari ni package kita bagi kat anda semua special malam ni sebab kita ada UT. Yes. Tapi kita nak bagi tahu juga sebenarnya ni kita nak bagi tahu Unify Mobile ni sebenarnya dah menang award tau. Ya ke? Aku ingat Unify ni biasa ke? Unify ni sebenarnya dah menang award untuk best 5G video experience dengan 5G gaming experience. Unify dapat sangat lah diorang punya 5G. Hey,
5G diorang memang best betul lah maksudnya. Ya, betul. So lepas ni, semua kena tukar kepada Unify. Kenalah wajib. Barulah. Nak tiga-tiga sign. Okey, janji kita tiga-tiga sign. Tiga-tiga sign, okey. Boleh. Sign Nick, sign Fight, sign Mir. Okey. Nick Farmir. Okey, kita baca lagi soalan-soalan dia. Kontrak 24 bulan. Plan, okey, untuk pengantar semua, plan ni sebenarnya RM99. Tapi malam ini special kita bagi anda semua jadi 69 saja. Bahagia. Okey, cantik. Okey, boleh. Jom. Sekali kita tak apa BI buat kat UB. Kenapa panggil suami saya B? Ni kan segmen kita. Bagilah kita yang cakap. Okey, B macam ni. Okey. Aina kena buat apa ni? Cak, tutup tingkap. Itu. Mana Mir? Tak nampak kan? Okey dah. Aina kena buat apa? Okey, so apa yang kita nak kena buat dekat sini, kita akan buka dekat sini. Okey, so Fatah akan sign dekat sini. Mira? Ucup akan sign kat sini. Okey, Ucup sign kat sini tau. Okey. Alright, sekejap buka. Shh. Mate, ambil pen. Tolong ambil pen sekejap kat depan. I tak boleh bangun ni, kaki I memang betul-betul tak mengkarung dik. Apa dia panggil? Dia mate kan awak, Wih? Tak apa, saya ambil pen. Okay. Alright, so sign kat sini Tak. Cuti unbox, keluarkan phone. Okay, you cek unbox dulu. Amira sign di atas tu. Oh, okay, so nampak tak ni? Rumah dia Ni kaki I kena mengkarung. Kenapa? Krem? Seterusnya. Roh masuk. Seterusnya, Amira Osman dengan pointer 2.0. Ini memang lagu tembak Yuti. Kena mengkarung ni. Okay, so this one adalah phone Honor 400 Smart. Nak cakap juga Inggeris. Dah tak pandai Inggeris, nak cakap Inggeris. Okay, so nampak tak? Phone baru. Bukan bagi phone ni tau. Korang kita bagi phone baru tau. Phone baru. Device baru kat korang. Bukannya yang orang kata apa, second hand. So and then kita akan bagi dekat Fatah. Dan Fatah akan sign, Amira pun akan sign. Dua-dua. Yuti sekali lah dia nak tidur. Yuti unbox je. Tak baik. Yuti kena. Yuti, diorang marah Yuti duduk bawah kena mengkarung. Kenapa diorang sakit perut? Korang kenapa? Pergilah toilet dulu. Kesan Yuti duduk bawah. Yo. Tak lah bawa Caesar. Tak lah bawa Caesar. I balik ni confirm lah. I masuk balik lah. Kena jahit balik tau. Okay guys, siapa yang nak sign daripada Kak Long dan Abang Long, korang kena tekan link sekarang. Tekan link sekarang, boleh submit detail dekat profile. Ucup, kalau contoh kan diorang buka dekat live ni. Ya cik. Okay, kalau contoh diorang tengok live ni tapi diorang tak nampak mana beg biru tu. Boleh mana? Tekan link di bio. Tekan link di bio. Tapi siapa yang belum follow, follow lah. Okay, like kita dah berapa like kita? Kita dah berapa sekarang? Kita sekarang 900 lebih. Sikit lagi nak 1 million. Korang tahu tak, kalau korang dapat 2 juta like, kita nak main game. Ya. Kita nak main game. Kita ada game malam ni. Malam ni ada game. Malam ni I akan dera you all. Amboi. Tak apa, sebab dengan cerita you all suka nikmat 69 ni. Betul ke? Tak, sebab untuk malam ini punya package sangat-sangat berbaloi. Kalau subscribe 69, korang dapat free device. Siapa yang nak bagi T? Tak ada orang T lah. Dah sign mana kau tak boleh. Okay. Pak Mat, tolong sebungkuskan balik phone. Baik Pak. Yuti, diorang tanya Yuti pakai baju siapa? Kenapa saya panggil dia Pak Mat? Kan tadi dia buat rumah. Amira Osman. Pak Mat. Pak Mat. Padaman nama Amira ni. Padaman nama Amira. Saya nampak tau. Apa dia pegang ni? Kena. Pak Mat, tolong. Okay. Bungkus balik Pak Mat. Tak apa. Saya ada ni. Saya punya saya buat staff saya. Pak Mat ada staff punya. Pak Mat ada staff. Okay. Ada lagi 19 phone. Okay, kita ada lagi 19 phone dekat belakang yang perlu di ni. So kita akan buka semua Pak Mat, tolong ambil phone. Kejap lah kalau macam tu. Tadi awak mate kat isteri saya. Kalau macam tu, biarkan Nick ke belakang kejap. Nick pula. Kenapa yang belakang pun nak kena macam tu? Sekejap Allah. Korang ingat korang duduk sesaja. Kita panggil tim mahal, dia tukang buka box dia rupanya. Yo. Okay. Phone yang kedua. Tolonglah buka plastik tu Pak Mat.
Okay. Honor 400 smart juga akan dapat sign daripada Fatah dan Amira. Ambil sekarang. Marah. Cepat. Tadi panggil Ucu. Dah marah dah. Dah panggil Acik, sampai semua panggil Acik. Jangan panggil Acik. Tak ada ke nama-nama kita nak sebut nama dia orang beli ni. Tak ada ke nama-nama pembeli ni. Kita sebut nama dia. Tengah pantang. Itu lah ya. Tak menentu. Cepat lebih. Okay, sorry B sekejap. Dia pun kadang-kadang panggil IB, kadang-kadang panggil Ucu, panggil Ucu Acam. Tak benar jangan fitnah suami I. Okay. Pointer. Awak lepas dah habis awak kena masukkan balik kotak ni. Macam mana awak ambil macam tu awak masukkan balik. Seterusnya Dia kata you 15C. You kena buka. Sebab I kena duduk bawah you, I memang sakit sangat. Tak, memang Unify bayar you untuk buka kotak. Ambulance. Sampai dah. Tak, Unify bayar you untuk buka kotak masuk You balik. tak I dah memang kerja dengan Unify sekarang. Hari ni I memang intern dekat Unify ni. Oh, patut dia pakai baju kelawar colour orange. Oh, you intern dekat Unify. I intern. Nanti cepat sikit boleh? sekarang, Jangan ya? buang masa cepat sikit. Okay. Pak Mat. Pak Mat, cepat sikit boleh? Okay. Okay, yang ni phone Redmi 15C. Yuti, dia orang tanya. Yuti pakai baju ayah ke? Gelak je Fatah, happy sungguh. Yo, sebelum ni sedih kan? Kesian dia. Mana okay, untuk pengetahuan semua, malam ni kita tak ada beg kuning, kita ada beg biru. Kita ada beg Ada biru orang korang. confuse, diorang tanya mana beg kuning. Kita tak ada beg Kita kuning. ada beg Kalau kuning. kita buat beg kuning, kita jual UT je. Tapi sebab kita buka beg biru, kita tak jual UT lah. Betul. Okay, patutlah intern kelangkap. Itulah intern ni. Aduh, tengok. Macam ni lah intern. Minta maaf Fatah. Awak nervous ke tengok Nervous Fatah? ke? Nervous? Dia nak sign. Tengah fikir mana nak sign. Kan kita dah nervous. mengarut ni. Apa lagi dia tulis? Dia kata kat situ, untunglah ya boleh dapat phone siap ada sign Fatah. Memang limited edition. So, Fatah, you dah nak siap-siap lah. Tolong signkan phone-phone tu. Bagi viewer tengok macam rupanya nanti. Korang semua kasih tap like, tap subscribe dan subscribe. Tengok intern ni baca skrip je. Oh. Korang jangan Senang lupa je. untuk submit detail korang dekat profile ya. Make sure korang subscribe sekarang. Betul. Kalau korang terlepas nanti korang dah tak dapat dah free device ni. Okay, sebab malam ini special kita nak bagi, kita boleh pilih tau device yang dekat depan ni. Kesian lah juga intern ni. Korang boleh pilih. Korang boleh tolong. Mel Iti, saya tolong. Mel. Manja kali. Okay, tak apalah sampai-sampai kita cakap lah. Okay. Okay, Okay. korang, kita nak ingatkan balik. Korang yang tekan beg biru malam ni, korang akan dapat phone dan juga voucher Zeus Coffee ini. Cara dia mudah saja, tekan link, tekan beg biru, tekan link di bio pun boleh. Isi je detail, lepas tu nanti tim Unify akan assist korang. Okay? Betul. Senang saja. Malam ni je korang boleh dapat nikmat 69 ni. B, diorang tanya kalau beli ni boleh dapat free UT ke? Free Tak gift boleh. Kalau nak free UT, dia kena subscribe 3 tahun berturut-turut. Baru dia akan dapat UT. Sebab kalau subscribe sebulan je, memang tak akan dapat dia. UT pula mahal. Betul. Tengoklah handbag dia, Dik. Handbag apa maksud dia? Sorry, bag. Okay. Backpack. Mat kot takkan guna handbag. Yelah, betul lah. Okay. Ni Ada 2K Nubia. phone. Ini kita nak beritahu. Tu. kita ada nak Dah berapa beritahu orang lagi. dah tu? Dah 500. Maksudnya lagi 1,500 lah. Kita lagi 1,500 orang lah kita nak subscribe ni. Tolonglah. Cepatlah. Yuti memang kena buka kotak ni sampai esok tau. Cepat korang. Korang Tolong tahu tak? Yuti nak kena buka kotak sampai esok. Ya. Tak, korang tak kesian kat Yuti. Yuti dah lepas beranak. Dengan Caesar lagi. Pakai stokin pantang. Kalau terlanggar bucu, biru dek. Okay. UT, diorang tanya dapat phone apa? Kita dapat macam-macam phone dek. Okay, kita dapat phone Nubia Neo 3. Yang ni. 5G. Yang ni tau. Lepas tu kita dapat kita ada apa lagi UT? Honor. Kita ada Honor. Kita ada Samsung. Kita ada Samsung. Lepas tu, tu kat UT boleh tunjuk salah satu tu. Kita semua, phone ni semua baru. Meaning kalau korang subscribe RM69 ni, korang terus dapat free device. Yang kita pegang, yang kita sign ni semua korang akan dapat dia ya. cakap dia tak pandai belilah tu. Macam mana nak dapat? Korang boleh tekan di beg biru kami dan isi detail dekat situ. Tapi korang kena cepat sebab KPI kita 2,000 je. Betul. So kalau more than that, kita dah tak dapat dah nak bagi korang ni. Malam ni special jadi korang kena laju-laju ya. Betul.
Sekarang ni dah 500 lah. Tinggal lagi 1,500 je. Handphone saya rosak, saya tak pandai nak beli. Bagus. Siapa handphone rosak tu lah lagi kena beli. Bukan kena beli, kena tekan. Dia cakap dia tak pandai nak beli macam mana. Ada Senang contract. je. Allah, senang je korang. Sangat senang. Kalau korang tak pandai, senang je. Sebab korang tekan je dekat kita punya link, dia auto ke kita punya beg biru. Korang isi detail, lepas tu nanti ada team Unify yang akan assist korang. Dan korang, dia akan bagi tahu macam mana dan settle. Senang je. Nampak tu dekat screen sekarang tu Bi ada subscribe kat situ kan. Tekan link subscribe tu. 2,000 semua dapat handphone kan? Betul. Semua yang tekan link isi detail semua dapat phone. Okey, malam ni kita tak ada promo iPad Wak. Kita hanya free device di depan ni yang kita tunjuk ni Okey, saya tak nampak mana Yuti. Yuti bangun jap. Yuti, dah tak nampak you. Tak nampak, kena nyanyi dulu. Mana punya penutup? Ucup, mana menutup ia? Cepatlah Ucup, jangan nyok-nyok. Handphone random ke boleh Cik? pilih? Boleh pilih korang. Boleh pilih. Okey, korang just boleh minta tim kita. Okey, nanti kalau lepas diorang link, isi link dekat bio, macam mana diorang nak pilih tu? Beg biru tak ada, kena pergi profile. Okey. Okey. Sekarang ni korang kena terus pergi ke profile kita ya. Okey, terus pergi ke profile, tekan subscribe. Tekan subscribe. Mudah je. Tekan subscribe korang. Pergi ke profile sekarang, Unify Mobile. Pergi sekarang. Ya, betul. Keluar ada atas tu dia tulis subscribe. Klik link subscribe tu. Okey. Kontrak berapa tahun? 24 bulan. 24 bulan. Yes. Ini phone, bukan ni Samsung. Okey korang. Cepat. Okey sekarang ni komen. Siapa yang dah subscribe? Komen sekarang. Betul ke semua 2,000 ni dapat phone? Betul lah Wak. Betul. Kita tak tipu. Kita tak tipu. Kalau tak percaya, cuba buat sekarang. Kita tak tipu. Kita bukan scamming. Pergi dekat bio, dekat profile kita. Klik je subscribe tu. Lepas tu isi detail korang. Korang kunci. Korang subscribe RM69 tu, korang akan dapat free device di depan kami ni. Betul. Okey, yang Yuti tengah buka satu-satu ni, kita sign ni semua, korang akan dapat juga. Betul. Tapi make sure korang cepat sebab kita ada 2,000 saja. 2,000 saja. Tadi pun kita dah sampai 500 tapi ni rasanya. Tapi kita tak sign lah 2,000. Kita tak sign lah 2,000 kan. Kita sign lah 2,000. Kalau kita sign sampai 2,000 tu maksudnya kita akan biru date. Kita akan sama muka dengan beg tu. Okey, beg muka Mira, muka Fatah akan biru sama dengan beg tu. So, siapa yang cepat dia dapat. Cepat lambat kena? Siapa tak dapat lah adik. Kena tinggal lah adik. Okey, untuk soalan-soalan daripada ni. Soalan-soalan daripada customer kita. Okey, sekejap ya. Kita bila akan Fatah dengan Amira nak buka kedai phone? Beli phone kita tak buka kedai phone. Bila Fatah nak? Coy. Apa? Phone apa dapat? Phone dekat depan kami ni korang. Ada Samsung. Kita ada Samsung. Tak payahlah repeat saya cakap apa. Awak carilah awak punya ID sendiri. Okey, kejap. Maybe kita boleh pegang 4-4 lah. Titi box tu. Tunjuk box. Okey. Yang pertama kita ada phone Nubia. Nah. Lagi? Lepas tu kita ada phone Samsung. Okey. Lepas tu kita ada phone akan dapat Redmi. Okey. Dengan harga RM69 korang akan dapat phone ni. Korang boleh pilih satu lagi phone apa? Satu daripada phone ni. Mungkin ada suka main game pakai phone. Okey, umum pemenang ni semua sekejap lagi. Jadi korang kena stay tune ya sampai akhir sebab kita ada banyak lagi kita nak kongsi. Inilah dia. Ini phone yang korang akan dapat. Okey, harga RM69. Kalau beli satu phone harga RM69 ke Iti? Kalau tak kan? Tak. Mahal kan? Kau kahwin dengan anak tu pakai phone tu pun belum tentu kau dapat harga phone tu. Kalau kau buka kedai phone tu pun belum tentu lagi. Harga dia mahal dik. Tapi sebab Unify ni memang berbaik hati orang kata. Okey. Dia bagi phone ni. Dia bagi phone harga tu dengan harga 69. Kontrak kita 24 bulan korang. Maksudnya korang subscribe RM69 ni, subscribe je terus dapat free device. Okey? Meaning hari ni kita punya Allah jatuh pula. Jatuh. Okey. Terbuka Yuti, minta maaf Yuti.
Okey. Tu tak sama lagi kan? Ha? Belum. Dengan kuasa bulan akan muka-mu. Ting! Okey, kalau dah pengguna Unify Mobile boleh lagi tak? Boleh, korang. tak ada masalah. Sebelum tu, dia orang yang mana yang dah isi beg biru tu, lepas tu kan dia orang kena reply cepat-cepat. Wasabi. Wasabi bila team tu dah Wasabi dia orang pun kena cepat-cepat. Dia orang bukannya macam main-main cak-cak tau dengan team Unify. Nama yang akan Wasabi korang tu Unify World. Unify World. Make sure korang reply cepat-cepat. So team kita akan assist apa detail yang korang nak device mana kan. Apa yang korang tak faham tu semua. Semua sebelum tu nak tanya lah kan. Untuk orang Singapura dengan Brunei dia orang tanya macam mana? Boleh juga? Tak boleh. Tak maaf. Tak apa Yuti, boleh kirim kat kawan-kawan. Boleh kirim? Boleh kirim kat kawan. Maksudnya suruhlah kawan tengok live tu, lepas tu tuan belikan. Tuan belikan. Lepas tu nanti kalau dia datang sini, dia dah ada SIM card Unify. Allah Akbar. Dah confirm 5G. 5G Unify ni bukan biasa-biasa sebab YouTube memang pakai Unify. Kadang-kadang korang baru niat kan nak buka YouTube, dah buka. Kadang-kadang baru cakap nak dengar lagu Tok T, dah terdengar dia buka sendiri. Sebab dia memang menggunakan niat kadang-kadang. Dia punya tahap laju dia Fatah. Macam cakap kadang-kadang nak pergi Rumah Fatah. Dah sampai depan Rumah Fatah. Ni ke gas Kak Long yang sekarang ni tu? Inilah dia guys. Yang ini belum. Siapa ini lagi belum. guys? Dia je yang paling Korang sekali. cepat. Sekarang ni Cepat kita masih lagi nak buka offer nikmat nombor 9 ni. So siapa yang belum tekan link tu, pergi tekan link beg biru sekarang ataupun pergi ke profile. Betul, sebab sekarang ni kita orang tengah sign untuk pembeli yang terawal. Akan dapat sign. Terawal. Beg biru beg biru jangan risau korang tak kena pergi dekat profile. Kalau korang tak ada beg, korang tak nampak beg biru tu, baru korang pergi dekat profile, baru tekan link. Tapi kalau korang nampak beg biru, korang tekan je beg biru tu, terus isi detail-detail semua. Lepas tu nanti tim Unify World akan reach korang. Lepas tu korang janganlah cek-cek dia macam nanti kisah Kak Fatah. Jangan. Bukan. Bukan. Mana tadi? Macam mana nak beli? Kak Ruslan. Abang Ruslan. Okey. Tekan je dekat beg biru kat bawah tu. Korang tekan beg biru, lepas tu isi detail kat situ, okey? Ke tak ada beg biru kan? Yuti kerja di Unify ke? Profile Yuti, profile. Beg biru tak ada. Oh, beg biru tak ada? Profile. So, kena pergi profile? Pergi ke profile dan subscribe je. Ni, mic. Yemon. Korang ni ada extra atau hidden charge ke? Tak ada. 69 saja korang boleh terus dapat phone. Ni, budak intern buat kerja. Diorang tak pasang. Tak apa. Betulkan Yemon tu. Okey, kalau korang nak tahu official account, tengok stiker atas merah ni, okey? Tengok stiker atas merah ni. Itulah official account dia ya. Betul. 2 million dah. Siapa dah subscribe? Komen sekarang siapa dah subscribe. Subscribe. Siapa dah subscribe? Komen sekarang. Tu phone apa? Dah 2M. Dah 2M. Kita nak main game lah. Okay, sekarang ni kita akan bermain game bersama dengan Yuti. Dengan game yang diberi nama dia kau cepat, aku cepat. Kau lambat, aku hilang. Okey? Dia sama macam link, kalau korang lambat beli, tak ada dah. Okey, game apa kita nak main Yuti? Teka makanan. Korang jap. Ada satu komen ni dari tadi. Banyak gila komen ni. Dia tanya mana kaki Yuti. Yuti mana kalau kat skrin ni betul-betul tak nampak ke? Sekejap, cuba kita tukar kamera angle. Jangan gerak Ti. Tak boleh beza. Lepas tu dah lah dia buang-buang plastik kat bawah. Tak, dah lah beanbag tu colour orange. Dia pakainya baju colour orange. Kapet colour hitam, dia pakainya soki warna hitam. Okey lah, kejap lah. Tukar baju. Memang invisible lah. Kejap lah. Air ni ada lagi 4 phone tak sign tau. Lah merajuk pula. Kutip lah sampah-sampah tu semua makan. Kutip sampah tu makan semua. Sampah. Okey. Dah subscribe. Thank you lah. Banyaknya orang dah subscribe. Tapi kan sayang, sebelum kita cerita, kita kena main game bodoh. Kita kena main game ni dulu. Baru shock. Game apa tu sayang? Tu lah Yuti tu Amira kan? Amira tu. Ayah kena cakap sayang kenapa you ambil script. Tapi ambil skrip Mira. Ya Allah, betul-betul tak perasan. Kita dah Kita orang yang tak perasan you sekarang bukan you. Tu siapa? Oh, iya ke?
Tadi tu Nikmat kot, ni Yuti. Oh, dah tukar dah. Ha. Banyak karakter Yuti ni. Kejap jadi pocong. Kejap jadi nikmat. Dah cukup. Okay, kita nak main game. Game apa? Game ni kena teka makanan. Tapi kena pakai ni. Apa pakai ni? Ha, ni pakai tu. Ajak Ni Blackton. ajak Q. So, ajak. Kau asal nak bila game makan kau ajak Q? Tak baik. Ni jahat. I backup you. Saya berperasan. Dia cakap ni. Asal nak Yuti ambil tu. Ambil tu. Ni game apa pula nak main tutup-tutup macam ni? Allah, sorry Bi. Okay, sambil-sambil kita orang main game, sambil tu korang kena isi beg biru tu, kena pergi kat link, betul? Profile, link dekat profile tu, korang subscribe kat situ, lepas tu korang isi semua detail-detail. Lepas tu Tadi kita nak main game, dia bagi phone ni untuk sign. Yuti, janganlah buat suami I confuse. Okay, Kita main game dulu kan? Okay, sekarang ni suami you tak confused? Main game dulu. You pula confuse. Main game dulu. Okay, Main kejap game. Korang lah ni budak intern. Habis aku kena marah. Kita nak main game. Nah. Okay. Okay, Alah, rosaklah oning sebelum I. tu. Apa? Nah, you tolong bagi kat Mira tu, I tak nak masuk. Okay, ni untuk Hatta. Okay, Ucu. Okay, Acam. Okay, nama kumpulan kami Ucuk Acam. Okay. Tak join. Kita kena lawan tim Mira. You tim Mira Apa seorang je? Ha? Hang lah seorang-seorang. Okay, you, Aito. Okay, Ayo, kita- Aito. You, no. You team dengan Bimbad. Yang ni bernyawa pun tidak. Aku ni pun nak macam beanbag dah. Bagilah you tim sekejap. Boleh, Bi? Tak boleh. Okay, Fatah ada berapa tangan? 2. Satu untuk Mira, satu untuk Yuti. Ambil tangan sana. Cepat kita dah Okay, ni. cepat. Kita orang bukan nak tengok kita berebut. Jom. Okay, cepat. Kejap. Tak, lepas tu apa? Tutup. Ha? Macam mana nak main ni? Okay, Fatah. You lah kena explain. Okay. Ajak Q. Skrip siapa Ajak Q diorang kata. Q pakai baju tak warna oren hari ni. Tak boleh. Okay. So sekarang Okay. ni game dia adalah teka makanan. Okay. Okay, makanan tu kat mana? Okay, lepas tu? Lah kalau you. Oh, tak rehearsal lah ni. Okay. Aduh, Kita akan main dengan malah Fatah ni dulu. tak Kita rehearsal. utamakan yang lebih gentleman. Silakan tutup mata. Okay, I tutup mata. Awak tutup mata sekali. Dia semua kita tutup ke? Salah. Okay, Fatah dulu. Okay, lat. Lat tadi lat. Lat tali tamplong. Betul. I rasa. Okay, I tutup mata ya. Okay. Okay, ni buah apa? Ini buah ada rambut. Rambutan. Kau jangan bukan Fatah. Fatah ni buah apa? Buah. Ni tangan. Saja saya pegang tangan. Bi, tu Ya Allah, ya Tuhanku. gatal je dia. Okay, jom. Bi, Okay. dia ajak saya balik. Bi, tinggal kau seorang-seorang. Biar Fatah tunggu. Mana ni kata nak main game? Mana makanannya? Okay. Okay. Kita teka makanan. Makanan Okay. coming. Okay. So maksudnya kena rasa ke, kena pegang ke? Kena pegang, kena rasa. Lepas pegang, tu rasa. Fatah kena bagi jawapan apa dia benda tu. Contohnya kalau tak tahu nama dia pun macam oh ni tu. Macam tu. Tak, kalau betul, kalau menang dapat apa? Ha? Dapat apa? Kalau menang. Kalau menang akan membawa pulang wang kepuk. Wang kepuk. Bernilai Tajaan Yuti. tajaan Sakirin Acak. Okay. Kalau wang dia saya kira Acar. Acar tak ada ke? Mira suapkan lah. Oh. Okay. Okay, betul. Okay, juga. cuba rasa. Ni apa? Yuti. Dah ada ke makanannya? Okay, ni depan ni. Mana? Dia tak dia kena seluk dekat dalam tu. Seluk? Bukan. Seluk kan? Bukan seluk. Ni, kena raba-raba kat sini. Jangan seluk dia, Bi. Tak, saya tak nampak food tu kat mana. Mana? Oh, ni. Ni. Bukan, tu tangan Yuti. Sorry. Macam ni Yuti. Awak tolong. Dia like Yuti. Oh, ni. Hang ni ambil dah betul-betul. Tak apa. Mananya makanannya tak nampak. Okay. Cuba bro. Oh, ni. Okay, ni. Okay, lepas tu? Bau. Sedapnya. Okay, pegang. Boleh pegang. Kek. Betul. Mana ni? Kek. Jawapannya adalah belut. Okay. Banyak aku belut. Rasa kek Kek lah. apa, Bi? Cake white. Okay. Okay, dah cukup cake white. Sedap lah. Sabarlah Itu jap. Fendi. So okay, kalau dia betul ni satu je.
Tak. Diorang gelak betul-betul ni, mesti ada terkencing kat rumah. Percaya Diorang lah. terhibur, Mesti ada ya. terkencing, confirm. Butter cake. Siapa yang terkencing kat rumah tekan 1. Butter cake. Butter cake, okey. You lapar ya suami saya. Suami saya lapar tadi dia cakap. Saya ini Mak makan. lah, cake lah. Mati-mati nak tadi span. Mia cuba rasa. Nak lah tu, alah. Nak juga lah tu. Suap sikit. Suap Mira sikit. Dah boleh buka lah, dah Dah betul boleh, kan? betul. Ya, betul lah. Okay. Suap Mira. Diorang tekan 1 ni kenapa? Cerita siapa yang terkencing kat rumah. Siapa yang terkencing tengok lawak ni boleh komen 1. Allah selbi. Korang gelak-gelak juga. Ni tekan berapa. Saya tak capai KPI Suap dia kami. ni. Okey, jom kita main game yang kedua. Fatah, Amira pula. Okey, Amira pula. Betul. Dia dah kalau mula dengan Obat jus. 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 Alah. Apa batu? Tadi ni Okey. Okay, cepat. Dia aku pula lu. Habislah aku. Selalu bagi ti. Okay. Jangan tipu Tak tipu. Jangan tipu Okay. Kita tekan makan apa? Mana? Ni, depan ni. Diorang confused live apa ni orang tanya. Ni dah macam aku tekan setiap kali niaga. Sorry. Guys, Makan kita makanan. tengah Makanan jual mana? ni korang. Tapi kita tengah main Okay, game jap. sebab Mana makanan? kita nak hiburkan korang. Ni. Ha? Dia pegang ni. Ni bukan makanan Oh, Excuse okay. me. Okay, cuba teka. Cuba teka. Member Teka lah. lapar. Ha? Teka lah makan apa? Cuba teka. Mana? Ni. Yang kita tengah makan ni. Mai buka mulut. Kau. Nak rasa daripada mulut saya, Bi. Teka. Kenapa suap dia? Suruh dia rasa ni tangan. Oh. Yang ni pun. Rasa tu. Bau dulu. Okey. Dia terus makan. Jap. Apa? Kopok baby tu apa nama? Oh, Lepas tu gambar dia baby depan warna tu. putih tu, warna putih. Betul tak? Oh, there. Sometimes you baby, you tahu ni kopok baby. Thank you Anja, Ucu. Okay. Aku memang bully kau. Aku memang nak bully kau, Mira. Aku memang nak bully kau. Orang kena budak-budak jahat tu kat sekolah. Kenapa dia macam geram sangat dengan saya? Bisa Aku tak nak dapat bully nak kau, dapat Mira. dia? Dia megang awak, Bi. Sebab Okey. dia tak dapat awak Tahulah dia. Okay, sayang, untuk entah. Okey, tolong pegang saya. Yang mana satu? Oh, yang ni Okay. Tak, sebab dia baru buka ni kan. Dia ni. Bi, rosak saya punya Okey. eyeshadow. Yang mana yang dah ada Nombor Unify, nombor Unify, korang jangan kena risau. upfront tak payment. ada no upfront. no upfront payment. No. No. Upfront payment tak ada. Boleh terus dapat phone tu. Q nak cemen tau jap lagi. Okay. Yang tak ada Unify pun ada sikit lah upfront kan. Itu nanti tim kita akan bagi tahulah berapa kan upfront tu. Lucu malam ni. Ya, lucu ke? Okey. Okey, So- mana? Oh. Okey, habis aku kami makan apa? Janganlah makan. Ganti. Cuba mereka. Sebab sini nak bau. Tak baik lah awak ni. Ni yang boleh isi saya. Dandan. Bau-bau. Bukan? Mana? Tu tangan Yuti tau, benar? Cantik. Coklat. Yeah, betul. Tak best langsung game ni. Sampai Mira senang. Tak, aku lama tadi. Mana ada? You pun terror lah. You pun senang je teka lah. Ambil kunci ni Lepas tu ambil kunci ni. Apa? Kunci kat belakang. Apa tu? Maksudnya? Kunci. Pusing 3 kali. 1, 2, 3. Muzik. Oh, dia macam tu Dia nak keluar macam tu Biar kau meniaga pula. Ajar tu. Dia suruh kita kunci, lepas tu dia keluar. Okey korang. Itu dia. Sayang,
Ya. Ni sementara kita nak Yuti dah tak suruh ada. diorang apa ni? Diorang klik subscribe, button subscribe tu untuk dapatkan promo Nikmat 69 ni. Betul. Mungkin kita ada apa-apa komen ke nak baca? Phone ni apa tu? Sekejap lah baca Sekarang ni kat Yuti sini dah tak ada yang? Kan? Barulah kita boleh jadi diri sendiri. Tadi tu tak diri sendiri ke? Supaya Macam Cinderella tak kita? Tadi gelap macam Pontianak. dia buat apa tadi keluar apa masuk lip? Aurat. You keluar tadi buat apa? Okey. Tadi Ha. toilet. Tengok muka okey ke tak? Okey, kita sambung. Yuti, diorang baru nak tenang. Yuti, keluar balik. Penat lah. Nak tengok Abang Okey. Fatah silat boleh? Ha? Kenapa macam tu? Ha? Okey. Tak boleh, saya pun susah nak dapat bentan. tengok dia silat tau. Bentan. Okey korang, jangan lupa ya, siapa yang belum subscribe lagi? Apa dia? dia bentan bila cakap. Okey. Siapa yang belum subscribe lagi, Okey cepat korang, gelak-gelak juga korang. Siapa yang belum subscribe, submit detail. tekan sekarang. Kita masih lagi ada promo Nikmat 69 ni. Cepat korang kena subscribe malam ni sebab takut nanti dah tak ada dah. Betul. Promo Nikmat 69 ni. Mana Okey. nak dapat RM69 je boleh dapat phone. Malam ni kita bagi korang. Nak tanyalah kan. Ya. Hari tu kan masa Yuti kan sepatutnya ikut pergi mana? honeymoon. Oh, betul? Cuba cerita macam mana hari tu nikmat honeymoon. Orang kata nikmat selepas, orang kata bercinta selepas kahwin dek. Bercinta selepas kahwin ni apa nikmat dia? Cuba cerita. Betul tak kenapa nikmat? Sebab you tak ada. Tak ikut. Ya, itulah nikmatnya. Okey lah, Sorry, 1-0. Yuti. Betul. 1-0. Okey. 1-0? Okey. Maksudnya Mira pula? awak mengalah ke? Ngalah. Apa nikmat menikmati keindahan alam lah kan. Kita dapat Okey. tengok cantik Allah cipta kan, macam-macam kat situ kan. So itu antara experience lah yang kita rasa macam Kalau Yuti ada itu, Yuti pun keindahan alam juga. Oh ya, macam tu Okey. Kalau macam tu, cuba ingat sikit. Apa ni? Kita cuba duduk 3. Sebab dengan cerita Yuti ni kecil. Ramai orang komen. Kecilnya Yuti. Maksudnya boleh duduk 3. Tak baik Team Unify. Kurang aja. Sebenarnya kita boleh duduk 3 orang. Sebenarnya kursi ni boleh duduk 3. Ya, tak baik diorang. Tak baik. Suruh Yuti dia duduk betul-betul bawah. macam, aku ni sebenarnya tak ada kaki ke? Ya. Tak rasa kaki. Itulah. So bila duduk macam ni, tandanya Yuti kecil. kecil. Okey. Alright, tadi dah cakap pasal nikmat keindahan alam apa semua kan? Tapi jap Yuti, diorang tanya ada upfront ke untuk kalau nak subscribe 69 ni? Tak ada. Ada korang. Tak Jangan perlu. risau. 69 itu je yang kau kena bayar. No Betul. upfront payment. 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 Okay, no upfront payment. 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 Tapi kelakar lah Payment. korang punya komen. Janganlah macam ni. Saya nak sakit perut dah ni gelak. Sakit perut dah? Itu tanda dia. Dah ada. Hello. Apa tu? This is your mom. This is your stepmom. Nauzubillah min zalik. Risau lah aku. Okay. Cantiknya Mira malam ni. Thank you so much. Mira. Okay. Mira. Okay. Alright. So, okay, cepat. Kita tak nak buang masa. Sebab Pak kita Mat apa? Ada orang panggil apa tu? Job lain. Bukan job lain. Kita kena capai kita. Ya, KPI kita. Lupa. Cuba check sekejap. Sekarang berapa dah orang subscribe? Tadi dah ni kan 1,500 dah. Cuba check. Berapa lah kurang? Janganlah sikit sangat. Tersepit Fatah. Kita ada nak main game lagi tak lepas ni? Tekan subscribe dekat profile. Lepas tu Betul. isi detail. Betul. Tolong please. Dah Bi, betul ke kita dapat 1,000 sekali? Serius lah Bi? Silap lah tu baby awak. Silap. Tarik saya peluk macam tu je, Bi. Mana loceng? Nah. Semua benda Okey. dijatuhkan. Okey, 500 lagi. Okay. 100 lagi. Okay. 500 saja lagi kita perlukan korang. Sekarang ni berapa orang mata memandang ni? Kita nak Cuba lumba lari. tengok sikit. Kita nak lumba lari sekarang. Kenapa berlari pula? Kita kena lumba lari. Oh, Kenapa? sebab 500 lagi kan? Betul, lagi 500. Sikit lagi. Okey, 500 kilometer je lagi. Okay.
Jauh je masuk kereta. 500 meter je lagi. 500 meter je lagi. Okey. Okay, 1, 2, 3, go. Go. Diorang kata takut Kita macam ada lupa benda lah. Apa dia? Kita tak sign lagi 4 handphone. Sekejap lagi lah. Ha? Sekejap Lagi lagi. lah. Lagi. Sekejap lagi Sebab bila kita sign, kita macam tak bercakap. Betul. Okey. Fokus sangat. Banyak pula job budak intern ni. Ha. Yuti, tepi kena buka kesian board Mira ni. nak jatuh kat ujung. You ke sayang? Ya Allah, sorry. Betul ke? Tak apalah, Bi sini sikit, Bi. Jangan dekat kat dia. Mai. Tak Bi, nanti awak Min, jatuh macam sini. ni. I rasa kan Fatah kena dekat dengan I sikit lagi. Sebab kesian Mira tak muat. Bi Tak baik. aku Ha? Gelak lagi? Korang gelak-gelak juga. Cepat tekan bakul ni, tekan link. Bakul apa nak cakap ni? Bakul biru. Nak kata bakul biru tadi. Bakul biru betul. lawak lah. Okey. Dia orang kata, Okay, korang, kita lagi 500 saja lagi kita tolonglah perlukan korang. Tolonglah. Kalau tak main team majuk lah macam ni. Tolong 500 saja Maju. lagi kita perlukan. Untuk korang dapat phone berharga RM69 ni korang. Dia pun merajuk. Bakul pula. Phone berharga RM69 saja korang. Kawan-kawan. Cara dia mudah saja, korang pergi ke link subscribe di Unify Mobile sekarang. Akaun Unify Mobile, korang tekan button subscribe tu, korang isi detail semudah ABC, isi detail. Siapa kau pegang ni? Comel je tim majuk. Majuk ke macam ni? Majuk. Oh, macam ni majuk. Saya tak dapat lagi 200 orang. Malah korang tengok. Ngador. Tak nampak, dia kata tak nampak. Fatah cuba gerak tutupkan Yuti terus. Cuba gerak. Siapa yang beli malam ni, kalau kita orang dapat KPI, Yuti akan main lagu. Ya, siapa nak malam ni Yuti menyanyi, korang kena completekan 500 KPI kita. Betul. Lagi 500. Okay? Siapa yang tak follow kita pun, kita tak nak kawan. Kena Ya. follow juga. Korang jangan bagi Yuti merajuk. Jangan Betul. cangkung bentan nanti. Oh lah, lupa yang kita baru Awak pantau. kan bawa scissor. Allah Akbar. Tadi. Jangan pelik-pelik lah Penatnya tadi pergi cangkul kat belakang tu. Cangkul? Tanah muri. Ya Allah ya Rabbi. Jangan pelik-pelik lah Yuti. Pelik lah Yuti. Okey, ada yang tanya lepas dah subscribe macam mana? Lepas dah subscribe, tim kita akan wasabi korang, Yeah. okey? Tapi make sure korang isi detail yang perlu di situ supaya senang tim kita nak wasabi dan assist korang apa yang perlu. Yeah. Make sure korang isi dulu detail tu betul-betul. Kalau tak Yeah. isi detail tu, nanti macam mana orang nak contact kan? Nak beritahu device apa-apa tu semua. Subscribe apa? Okey korang, ini adalah Nikmat 69 iaitu promo RM69 iaitu promo korang untuk dapat phone secara percuma. Betul. Dengan cara korang tekan button subscribe tu, isi detail korang dan korang dapat phone secara percuma berharga RM69. Betul. Kalau Itu dia orang tanya, phone apa? Phone yang ada dekat depan kita ni, kita ada Ya. 4 phone. Betul. Korang boleh pilih sendiri Bagi tunjuk phone ni. satu-satu. Ni semua bukan phone prop ni phone yang memang ada function, tengok ni. Okey, nampak tak keempat-empat phone ni? Okey, semua kita tunjuk macam ni. Ho! Cepat tunjuk macam tu. 1, 2, 3. Ho! Maka kami okey. Kemudian dah. So keempat-empat phone ni korang akan dapat phone baru, Bukan second hand. Betul. Baru secara percuma dengan cara korang tekan link subscribe sekarang dan isi detail berharga RM69 saja. betul. Ya, dan bukan itu saja, korang dapat juga ni voucher 60. Daripada Voucher je dah RM60. voucher 60, yang ni 69. So ini RM9 lah maksudnya. 60. 69. Ha lah. Kan? Ha lah. Sedar macam tu. Tak payah nekan-nekan lah. Tak, dia kena macam tu. Ha lah. Macam tu, dia kena macam tu. Cuba Mira buat 1, 2, 3. Tak. Tak. 3M dah. Kita punya live dah 3M. Bi, kau makan Bi. Ha? Kau makan. Sumbatlah cepat. Tak apa. Laki-laki kan. Tangan kau korek hidung ke? Okey korang cepat. Dah 3M ke? 3M dah tu. Ya betul dah. Ya, terima kasih siapa yang tekan Yutin nyanyi screen lagu tu. Nanti. Tak. So Yutin nyanyi lagu yang semalam dia nyanyi tu. Tak boleh. Lagu tu. Oh sedap Okey korang, jom kita teruskan dengan kita punya Penghujung Di rindu. Penghujung Rindu.
Tak nak. Jamila lagu apa Yuti? Yang Q Haida viral tu. Nyanyi lagu tu. Mana lagu apa? Yuti, nyanyi lagu tu Yuti. Tak boleh. Kalau Yuti nyanyi, Awak kan elok. kalau kita Boleh nyanyi, Amir Ottoman kena stop berhenti nyanyi. Ya. So apa? Sebab kita lagi sedap pada dia tau. Wow, confident Ya. Okay. Untuk siapa-siapa yang bayar upfront payment, Ya. kita akan tolak dari monthly punya bill. Betul. So jangan risau. So tak perlu risau lah. Maksudnya memang tak adalah upfront tu sebab kita akan tolak dalam monthly Siap-siap. tu. Maksudnya bulan pertama tu dia macam free lah. Ya. Bijak. Okay. Dia macam Mira tu dengan Fatah asyik makan je. Dah. Tak boleh makan lah. Tengah kerja. Okay. Okay, siapa lagi yang belum subscribe? Siapa yang belum tekan button subscribe tu? Komen. Komen. Kenapa dia orang paksa you duduk bawah Orang tak Duduk bawah please. Kesian Mira, nak terjatuh dah kursi ni. Tak, tapi memang kita kan dah janji. Yuti join kita, Yuti duduk kat beanbag ni kan? Ada. Okay, cepat korang. Siapa yang belum subscribe ni? Subscribe sekarang korang sebab sekarang ni kita Sedap pula. mungkin promo ni malam ni saja korang. Mungkin promo malam ni. Sedap kan? Ya Allah, awak. Mungkin malam ni saja Unify akan bagi nikmat RM69 ni. Malam-malam lain mungkin tak dapat. So korang jangan terlepas peluang keemasan ni. Cepat tekan link subscribe tu sekarang. Isi detail korang, lepas tu tekan submit, nanti tim Unify akan bantu korang. Okay. Okay, jom kita nak sign phone balik. Dan lagi 4 tu. Jom. Ya. Kalau dah ada Unify macam mana? Kalau dah ada Unify, Kalau dia dah ada Unify tu still okay. Mana siapa yang dah ada Unify, account Unify, tak ada upfront payment. betul. Maksudnya Just isi je lah. Maksudnya isi je lah. Submit, tak bayar 69 tak bayar. So nanti, seterusnya. Seterusnya. Keropok apa Mira makan nak beli sudah. Muruku. Kita tak jual. Hari ni kita jual ni plan. Okay. 69. So, ni kepada pembeli-pembeli yang terawal tadi, dia orang akan dapat sign daripada Fatah Amin dan juga Amira Othman. Okay, tapi daripada Yuti Othman memang tak dapat dah sayang. Okay, jangan risau. Okay. Sekejap kita sign je. Korang cepat subscribe laju korang. Korang jangan tunggu-tunggu lagi sebab kalau korang lambat, macamnya tak adalah. Terlepas Tak ada dah idea. Sebab tu kita sign, bukan kita tipu-tipu. Ni bukan tipu tak, sebab tu lah sign dalam live. Kita betul-betul sign. Okay. Ini dia. Ya. Boleh terangkan lagi sekali Yuti. Diorang minta terangkan lagi sekali sebab diorang baru masuk. Tolong Yuti. Sekejap Mia tersentuh dia. Sorry. Alright. Okay. So, siapa yang beli malam ni? Okay, sekarang korang tengah buat apa ni? Diorang bertiga ni. Kita orang sekarang tengah ada promosi Nikmat RM69. So, maksudnya macam mana Fatah? Korang boleh dapatkan phone yang ada kat depan ni, kita tengah sign ni, dengan cara tekan saja link subscribe di akaun Unify sekarang, isi detail korang dan korang boleh dapat phone dan juga voucher. Itu je. Betul. Kiranya siapa yang subscribe malam ni bayar RM69 tu terus dapat free device. Ya. Itu lebih mudah mungkin untuk korang faham kan. Maksudnya korang just isi je detail dekat situ, nanti tim kita akan assist. Make sure korang reply lah sebab kita punya tim akan wasabi korang. Nama tim kita Unify World. Unify World. Okay. Nanti bolehlah cerita kat dia nak device yang mana ke, apa-apa detail nak tanya tu semua boleh je. Mana nak dapat telefon harga 69? Mana tak dapat, tak dapat. Kalau korang kahwin dengan anak toke phone pun belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Ya. Rizak tahu malam ni juga ke? Diorang tanya Rizak apa tu? Rizak apa tu? Rizak apa tu? Rizak dapat phone. Rizak apa tu? Rizak pemenang ke? Confirm dapat. Bukan apa macam yang ni bukan surprise ke. Bukan gift pilih ke. random Bukan ke. gift. Ini memang korang confirm dapat. Harga 69. Korang isi detail tu, subscribe sekarang. Malam ni memang confirm dapat phone ni. Dapat phone apa? Phone-nya ada di depan kami ni. Ada Korang 4 boleh ni. pilih. Ada Redmi, ada Samsung. Redman.
Mana pula datang phone? Ya. Mat kilau. Yes. Phone free unlimited 5G data, betul. Maksudnya, Itu yang korang dapat. Dah dapat 5G tau. Ya. 5G Unify ni 5G, korang bukan kadang-kadang 4G tau. Unlimited bila tau. kita niat dah auto terbuka sayang. Contohnya contoh macam playkan lagu. 5G ni bukan Unify 5G bukan biasa-biasa tau. Bukan Dia dah pernah menang biasa-biasa. award tau. Ya, award apa Video tu? experience the best in Malaysia. Wow. Experience the Bagi- best in Malaysia, you know. Bagi tepukan yang paling gemuruh buat Unify. Yeah. Maksudnya Maksudnya apa? Dia orang yang Maksudnya mana yang untuk yang peni-peni nak pakai telco apa? inilah. Inilah yang the best. Betul. Nak pilih apa lagi? Tunggu apa lagi? Dah lah laju 5G. Betul. Dapat award memang dah sasar laju. Nak apa lagi? Lepas tu murah pula tu. nak apa lagi? 29. Nak apa lagi? 69. 69. Okey, kalau memang dah pengguna Unify lagi bagus. Tak ada Tak ada upfront. upfront. Mana tak payah bayar yang first tu. Okey. Saya dah lama langgan Unify. Ya. Okey. So boleh dapat phone free ke? Kena tukar package ke? Kalau kakak subscribe malam ni, kakak akan dapat phone free tu. Okey, Ya. so malam ni kita ada offer Amira? untuk nikmat 69. Mana akak sebab dah ada account dengan Unify, kan? Akak tinggal isi saja. Betul. Kat detail, kat subscribe tu, okey? Akak tak payah bayar 69 tu. Betul. Sebab akak dah ada account Unify, betul? Yang paling bestnya Fatah Ya. dengan Amira, korang tahu Ya. tak, untuk bulan pertama tu tak perlu bayar. Mana Tak yang dah perlu ada account, bayar. tak Dia perlu dah bayar. ada akaun tak perlu bayar dah. Ya. Saya dah isi. Okey, thank you. Thank you. Siapa nama dia tu? Alamak, dah terlepas. Oh, siapa yang dah isi? Kita tadi tinggal 500 je tau. Kita nak orang tengok, cukupkan. cuba kita tengok berapa dah sekarang. Mungkin dah 3,000 dah. Ada yang tanya Unify World dah wasabi saya minta IC, betul Okey. ke? Betul. Betul. Bukan scam sayang. Memang tim kita akan minta IC kan? Betul tak? Maknanya nanti korang tengok yang wasabi tu dia ada profile dia, ada gambar Unify. Betul lah tu. Korang Okey. korang kena reply Wasabi punya Unify World cepat-cepat sebab before pukul 12 kita nak submit kan semua nama korang. Sebab pukul lepas pukul 12 diorang semua dah tidur. Tak, bukan. Bukanlah habislah nikmat kita ni. Ya. Ya, dia minta nombor IC. Saya isi sebab Kak Long dan Fatah. Terima kasih. Terima kasih. Loceng. Loceng Ting, aku ting, mana? ting, Hei, ting, 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 ting. Sebab Kak Long dengan Fatah je, so Yuti balik lah. Janganlah. Reality lah korang tak baik. Kita dah ada 1,600 orang yang dah submit. Sebab UT juga. Betul. Thank Penat you. je pakai baju kelawar colour orange. Betul. Mana baju kelawar? Ni baju apa? Jubah lah sayang. Oh, jubah sayang. You kan yang beli kat I. Oh, yelah. Ini tu Abaya Emira. Ini design mana, Bi? Ini dia. Saya pakai Unify kat rumah sekarang ni. Ya Kalau ke? isi detail nanti kena bayar lagi ke? Tak perlu. Nak kita menari ke? Tak perlu. No. Okay, buat no. 1, 2, 3. No. Tak perlu. 1, 2, 3. Tak perlu. Okay? Alright. So, dah ni, Bi. Awak terikut-ikut lah. Saya ni Mengucap Fatah, mengucap balik. Okay. terpengaruh rakan sebaya. Okay. Ada buat kenduri makan-makan ke ni? Umur 25 Tak, kita bukan je, buat kenduri makan-makan. UT umur 25 kan? Tak. 52 sayang. Maksudnya berbeza 10 tahun dengan Fatah. Betul. Kau ni suka kata kau umur aku kenapa? Fatah nampak muda Ya Allah, terjatuh phone ni maksudnya dia orang akan ganti yang baru. Payment UT tu buat beli phone. Daftar dapat phone ke? Ya. Betul. Kakak abang tu. Silent killer nama dia, weh. Boleh pilih phone apa ke? Boleh. Boleh, ada awak. phone kat Empat phone kat sini. sini. Boleh pilih. Diorang kata tak ada nak tekan subscribe. Korang buka dekat profile kita korang. Ada. Profile kita di tepi tu ada subscribe. Cuba tengok balik. Betul. Okay, cuba Pergi- tengok balik. pergi Kita tunjuk akaun balik. Unify Mobile. Okay, kita dah tunjuk dah tu. Nampak tak? Kita Ya. dah bulatkan subscribe. Bulat tu, nampak tu bulat tu. Subscribe tu, tekan tu. Oh, UT diorang tanya kamera phone apa yang best. Boleh tak UT preview sikit? Phone apa, kamera phone apa yang best? UT selfie. Akak nampak muka saya macam jual phone lah. Okey. Tolonglah. Okey. Akak jadi ini, jadi tadi. Ambil gambar apa? dengan Fatah. Ambil gambar dengan Okey. Fatah. Ni kita menggunakan phone apa ni? Neo
newbie macam I. Nubia. Okay. So kita lap sikit Selfie. lah. Okay, kita selfie. Okay, next. Okay, jadi kita compare. Jadi kita compare. Ini yang ini Ini cara yang kita review tunjuk phone dekat Nubia. screen Nubia. Dia review phone Kamera pula dia. kita. Cantik dek Nubia ni. Bi, awak betul-betul lupa saya, Bi. Saya nak sign kat mana ni? Okay. Alright. Okay. Boleh ke macam ni? Boleh Tak je kan? Okay. So next kita pakai Redmi. Nak tahu phone apa boleh tengok dekat screen. Itu dia. Dah keluar. Ni yang Yuti nak ni. Okay, boleh tengok dekat screen korang. Kita tengah tunjuk ni. Phone Redmi. Okay, lagi phone apa yang dapat? Ambil sekali Pucuk. kamera belakang. Maknanya siapa yang beli, siapa yang subscribe boleh dapat juga gambar Yuti. Kalau kita dah pakai Unify, just daftar je ke? Daftar saja. Daftar je. Daftar saja. Tak nak apa Bayar lagi kak? upfront tu. Akak nak apa lagi sebenarnya? Claim kat app dia boleh Akak ke? cuma beritahu saya akak nak apa lagi. Tak boleh korang. Kena tekan dekat subscribe tu sebab malam ini saja kita ada offer hari ni ya. Offer 69, package 69 ni malam ini saja. Jadi make sure korang tekan dekat subscribe tu. Okay, tak apa. Kita akan review satu-satu. Korang tengok sendiri kameranya. Ha. Ni maksudnya diorang tengah review, kita tengah review kamera ke? Tapi Yelah, kita sebab nak make kat sini sure. bukan nak review. Tapi dia orang minta. Dia orang minta. Sebab Amir tadi pandai suruh ambil gambar pula. Betul lah. Sebab saya nak compare kan gambar-gambar Yuti tu. Baby. Ni kenapa tak boleh on? Kontrak 24 bulan ke? Ya, benar. Yang Amir pula. Kena tak boleh. Baru dapat beza, dapat sama. Kamera mana ada AI, gambar mana lah korang minta. Okay. Korang boleh korang tengok sendiri kamera. buat research lah, okay. Nanti korang pilih lah phone mana korang nak. Tapi kita ambil yang selfie. Ini Honor, yang ini Samsung. Tapi kita bukan review phone Bukan kita, tadi diorang tengok kamera. Diorang tengok kamera. Okay. Nanti diorang nak pilih kan kamera mana. Okay. Yang lagi seterusnya yang ini. Okay, sekarang kita dah sampai ke segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga. Boleh kurus ke kalau kamera-kamera ni semua? Boleh, macam Yuti memang gambar Yuti semua kurus sayang. Boleh edit lah. Macam Yuti. Buat edit. Tak dengar kan? Okay. Siapa cakap? Diorang cakap Yuti edit gambar. Tak baik. Kita tak pernah edit gambar. Fitnah. Tak baik. Mana ada. Yang itu kita memang macam tu. Memang macam tu kan? Memang original. Lahir macam tu lah. Yuti, Okay. diorang tanya kalau Yuti sendirilah personally kan, recommend yang mana? Okay. Yuti suka yang Samsung tadi tu. Ni, this one. Ni. Buat ni. Cantik. Kenapa mula saya sekali terikut Yuti Kenapa ni? awak post macam tu? Tak tahu biasa terikut ni mula Dia Yuti. suka ikut Yuti lah. Sudah. This one Samsung ni best gila. Okay. Boleh kan? Okay, Boleh kan? korang. Suggest phone mana boleh kan? Okay. Okay, siapa so, yang terakhir? ni? Betul Ni lah ke? sign. Okay, yang terakhir. Boleh terangkan tak ini apa yang sedang berlangsung ni, diorang tanya. Kita nak jual Yuti. Bukan, sorry. Bukan. Terangkan balik patut. Ini memang ini. Okay, sorry. Serius sikit. Serius sikit. Kerja kan? Dia main boleh. Okay, sekarang ni kita tengah buat promo. Promo apa? Promo daripada Uni5G, iaitu promo nikmat 69. Apa yang kita bagi, korang boleh tekan subscribe di akaun Uni5 Mobile sekarang, korang akan dapat phone secara percuma. Itu dia promo kita tengah buat sekarang. Okay, Diorang kata order Fatmira yang sampai Yuti. Tunggulah korang. Yang cakap tu memang aku akan realisasikan. Tunggu jap. Okay, kita dah habis dah semua phone kita sign. Dan isi dah habis dah. ada rezeki saya dapat phone. Memang dapat kakak. Korang Memang dapat korang, insyaAllah. 20 yang terdawal tu tahniah tau sebab diorang dapat ni. Nampak tak? Sign korang ni macam ni. Tahniah. Tahniah tau. Hey. Okay. Isi beg biru guys, nanti Unify. Okay, sekarang korang boleh klik profile di bio. Subscribe je kat situ. Isi beg biru tu. Isi detail korang, nanti tim kita akan wasabi. Okay. Sekali aja ke daftar? Ya, sekali je Wak.
Okay. Sekarang like kita dah berapa dah? Like kita dah 3.8 million. Cukup 4 million kita nak main game. Ya. Game apa? Dan juga game ni dia ada game, kalau kalah dia ada punishment. Punch apa? Alah, mesti aku kalah. Aduh. Aku dah boleh detect. Okey. Kalau game-game sini biarlah aku kalah. Okay, kita tunggu 4 juta likes. 4 juta like sikit lagi. Sambil-sambil tu, yang mana yang Korang baru tap-tap masuk, screen. korang kena cepat-cepat tap-tap screen dan juga korang yang mana yang nak beli phone dengan harga RM69. Sebab korang takkan dapat kat mana-mana. Korang kahwin dengan nak tokek phone Samsung pun belum tentu dapat harga RM69 sayang. Ya, Okey? sayang. Ah. Okay. Patah ni memang dah terikut si Yuti. Nak ambil Saya kalau iPad lagi boleh banyak saya live dengan dia, saya Nak jadi ambil macam iPad. dia. Tak boleh. Tak sayang. boleh. Dia 4 phone kat depan Malam ni. ni kita punya free device adalah phone ya. Ya. Betul. Ya, kejap lagi kita akan umum juga winner kan untuk kontes kita sebelum ni. Make sure korang stay sampai habis live ni. Jangan keluar dulu, share dulu live ni, kongsi banyak-banyak biar orang ramai lagi tahu pasal plan kita malam ni Ya. Patut Okay, dia- kepada siapa yang pening-pening nak cari sekarang ni, nak subscribe telco mana? Lepas tu Tak nak tahu. kena beli phone lagi, lepas tu nak subscribe bayar monthly sampai 100 lebih, 200 lebih. Sekarang ni Nifa tengah bagi promo. Nikmat RM69. Bayar RM69, siap dapat telefon lagi. Lepas tu kita bagi voucher lagi malam ni. Kan? Kita dah dapat 4 million like. Okay. Okay, korang siapa yang mana yang team daripada Unify World dah apa orang panggil? Dah Dah check korang apa wasabi, semua. ya. Korang tolong upfront payment Cepat. untuk paling cepat lah, secepat yang mungkin. Ini Sebab siapa kejap yang lagi belum pukul 12 je subscribe? team Unify semua tidur dik, semua pejam mata. Ya. Kalau korang lambat je 11.59 lambat tekan, diorang terus tidur. Tak layan dah. Kepada yang isi detail tu, yang tak pernah ada account Unify, boleh terus buat upfront payment sekarang. Sebelum Tapi kalau yang mana yang ada account Unify tu, tak payah. maksudnya free. Tak ada free. Free. No No payah upfront payment. Kan tadi diorang dah beritahu. Kan? Okay. Ya, okey, kita sebenarnya maksudnya kenapa kita suruh cepat? Okey, sebab apa cepat? Sebab Tolak kita lagi nak patah. bagi phone yang sorry. Okey. Kita nak bagi phone yang tadi kita sign tadi. Okey. Sebab tu kita suruh cepat. So diorang sign yang dah isi detail tu terus buat payment Betul. upfront tu. Okey. Okey, so dah 4 juta like, kita nak main game. Kita nak main game. Okey, jom Okey. kita main game. Game apa Yuti? Game kita ni, kita nak main game. Game apa ni? Macam mana caranya nak game? Okey, nak game. Okey, kita pergi game. Budak intern. Baca je lah skrip tu budak intern ni. Aduh. Okay, kita nak main game apa? What's In the box. What's get ready in the lah. box? In the box. Kenapa kita pula ready? Kita main sama-sama lah Yuti. Get ready lah kita. Dengan cerita Okay. tadi diorang beli landak. Ya ke? Ya, tadi aku nampak. Aku masuk, kenapa ada landak kat sini? Diorang cakap, oh tak ada ni memang TM blur. Diorang kata memang diorang blur. TM blur yang dah. Okay. Jangan bully Mira. Yuti dengar tu, baca tu. Jangan Phone kena bayar bully dulu Mira. Phone kena bayar dulu. Tak. Kita bayar yang RM69 je. tu dapat phone. dapat phone. Phone tu memang dapat. sekali. Dia bukan macam siapa cepat dapat, bukan. Dia memang dapat. Bapat. Dapat. Dapat. Okey, jom. Kita dah ready ke? Yes. Ada balik sampai seorang-seorang. Ha? Okey, Fatah Amin start dulu. Dia Thailand balik lah. Okey, Amirah start dulu. Lah, ambil ni juga. Tak nak Siapa- lah. siapa yang last tadi? Lelaki lah start dulu. Okey, Fatah lah. Laki lah start dulu. Bagilah Fatah. Okey lah, start dulu lah. Eh, Okey. dasar punya kau Mindful. awang yang tak mengalah dengan awak. Awang mula dulu lah, baru awak mula. Okey. Mana kita punya? Okey, cepat. Ni saya punya. Okey, ni apa? What's in the box? Ni apa? Ni rambut. Rambut Yuti. Alah, Habis tu? kucing. Bulu kaki Yuti. Yuti ni Yuti. Okey. Apa ni? Okey, dah ready Dah. Okey, angle cantik Kecil aku. Ular, ada ular lah. Ya ke? Alamak, ular ke Bi? Bi, ular ke Bi? Tak lah. Ha? Yang paling membahaya kat sini Yuti. Tu je saya boleh cakap. Okey. Okey. Ready Ready Apa salah ada lagu macam tu pula ni? Okey, masuk tangan.
Bukan. Tu jambang, Dek. Okay. Nanti masuk tangan dalam ni. Okay. Benda ni hidup ke mati? Hidup. Ha? Okay. Get ready. 1, 2, 3, go. Music. Sama lah penikawang. Takkan lah Penikawang, tak kamu lah. Ada burung pipik. Damn. Ada bulu-bulu. Apa dia? Awak kan berkawang ya? Cepat. Tak dimadukan awak. Awak tak takut. Saya percaya awak tak takut. Ada ni. Ada bulu. Yuti janganlah beri suami saya. Bulu bergerak bulu ni, Bi. Okay, cuba teka apa? Cuba teka apa? Bulu. Okay, ini adalah bulu Yuti. Astagfirullah. Oh, you ni. Pandai. Betul. Best cut ni. Apa lagi tahu ni? Ni nama dia Uni. Ya. Kalau Yuti tekan tadi apa-apa itik Tak, ni Uni. Okay, Uni. Bukan Dia Yuti. Dia duta sebab tu dia tahu. Oh, faham. Kita pula. Itik dia. Okay, next Amira. Awak lah dulu, laki dulu. Laki dulu kan? Nak kotak, okay. Pagi. Yuti Mana boleh tutup tengok? mata. Ada itik lah. Ada itik. Okay, pagi yang susah. Belum lagi lah. Oh, belum, okay. Astagfirullahaladzim. Uni versus Yuti. Comel juga Boleh tak buat Okay, patung kita Yuti? sebenarnya ada announcement. Maskot terbaru daripada Unify. Tutup mata. Okay, tutuplah mata. Okay. Nampak dah? Biar awak. Rasain Okay. Yuti, rasain. Yang ini ni hidup ni. Hidup ni. Tak, ni betul ni hidup. Betul ke? Betul hidup mah. Diorang kata sebab UT kena bagi yang susah sikit. So yang ni diorang bagi yang hidup. Okay. Mana? Depan. Ada utik. Sangat ada Ada akuarium. Aku. Oi, ada burung merak. Ada itik angsa. Apa tu? Apa? Ada rambut. Rambut siapa? Ada rambut Mira. Kata kau je. Apa ni? Apa? Apa? Ni apa ni? Okay. Okay. Hint dia. Q dia. Q. Q kat dah. apa rambut awak. Dia berbulu. Apa ni? Dia berbulu. Dia bermata 2. Mata 2. Berkaki 4. Jerangkung. Apa ni? Rambut basuh. Betul. Macam mana you tahu tu rambut basuh? Ya Macam ni tahu? Okay lah rasa. Biasa kan? I dah boleh start rambut pakai ni rambut kan? basuh ni. Ni rambut basuh siapa ni? Tak basuh, kepam. Siapa punya rambut basuh ni? Okay, pakai. Okay, inilah dia maskot terbaru daripada Unify. UT. Okay, jom Amira pula. Mermaid. My God. Astagfirullahaladzim. Okay, jom Ni kita apa nak. Okay, Mira cepat. Mermaid. Oh. Tapi Yuti buang mer depan. Maid je. Okay. So Uni sekarang dah tak ada. Kita panggil UT. Bi, rambut ikan mayang. Bibi, tengok komen ni, Bibi. Apa dia? Hantu kat 5. Kena letak upfront payment untuk yang nakkan. Untuk yang apa? Nak menghindarkan, betul. Siapa yang Kenapa yang belakang tu terkencing ke? korang kena letak upfront untuk menghindarkan daripada scammer. Itu sebab kenapa kita perlu letak upfront, okey? Tiba baca komen. Diorang kata apa tu? Comel naik dugong. Dugong? Astaghfirullahaladzim. Dugong ni kenapa ni? Baik korang. Cuba tengok diri sendiri dekat ni. Kita macam ni tahu duyung yang apa Ariel tu. Oh ya, betul. Ya. Ariel, apa nama dia? Ariel kan? Ariel kan? Kanku. Ariel. Sumpah sakit perut. Ariel Nix. Okay. Ya Allah.
Betul ke aku ni? Mata aku gelap. Aku tengok. Tak, cuba ni. Cuba renang. Renang sekarang. Oi. Okey, cepat. Mira, Sekejap. jangan leka korang. Sakit perut dah. Sakit perut dah. Sakit perut. Gelap. Tak elok banyak sangat gelap Ya, tak boleh. Sorry lah tapi janganlah bagi Ikan pakai dugong malah sikat Ada baby. rambut. Wah. Orang cakap tak baik. Hari, ya mantap. Aduh sedap. Aduh, sedap. Okey. Okay. B. Ya. Apa? Dah itu orang bini ai. Tahu? Sebelum rambut kembang, Bik, jangan bagi tahu jawapan. Okay. Bring it on. Love lagak. Benda ni. Benda ni sangat bahaya. Tak ada bahaya Lagu. orang dah cakap dah. Jap, I kena sekejap Mira, I kena tukar rambut belah sini. Orang tak lambat muka I. Okey. Cepat nanti. Okey. Dah. Okey. Bismillah. Pencuci pinggan ni. Salah. Ni berus besi tu. Salah. Betul lah. Betul lah. Salah. Kenapa pula? Start Mira belum. Bini apa dia? Nama Cuba dia? teka. Nama dia. Nama dia berus pinggan lah. Okey. Betul lah. Fatah rasa? Betul ni apa rasa memang betul lah. Bukan. Apa nama dia? Ini adalah brush makeup sayang. Okey, ni untuk muka-muka yang kesat. Maknanya Yuti saya pakai ni ke? Ibu mengandung jangan tengok live ni takut kenan. Okey. Ibu mengandung. So siapa yang salah? Tak ada siapa yang salah lah kan? Semua betul. Wow. Kena remind dia orang Syakmi. Ya, betul. Cepatlah kita, Daddy. Sambil-sambil kita berhibur dengan main game yang tak tahu lah game apa dah ni. Daddy, cepatlah. Okay, korang yang belum lagi subscribe. Okay, yang belum lagi subscribe, macam mana subscribe? Korang boleh pergi ke akaun Unify Mobile sekarang. Ada button subscribe dekat atas tu. Klik terus link subscribe tu, isikan detail dan submit. Itu je caranya untuk dapat nikmat promo RM69. Inilah Jamilah yang malam sebenar ini. dan cakap B. Oh, inilah dia rupanya Jamilah dicari-cari. Ya, tapi kadang-kadang malam Jamil. Kalau tak pakai rambut, Jamil. Kalau pakai rambut, Macam dugong tu orang cakap. tak baik. Kau pernah tengok tak Cik B buat Asoka? Sama kan? Kita nak bagi tahu juga sekarang ni. Kita ada banyak dia nak bagi. Sebenarnya bukan je phone dia kita nak bagi, bukan saja voucher Zeus Coffee kita nak bagi. Kita ada juga Touch and Go. 60 tambah 50 110. Ya, maknanya RM69 korang boleh dapat ni tiga yang saya pegang ni. Banyaknya. Banyak kan kan? RM69. Special malam ni sebab bestnya. kita ada. Siapa yang owner Unify ni? Aku nak kahwin dengan dia. Ush. Macam tu je. Siapa owner Unify? Okay, korang kena subscribe cepat sekarang sebab kita nak doublekan lagi Touch and Go e-wallet kejap lagi. Betul. Sekarang ni mungkin 50. Kejap lagi mungkin dapat. Kalau double jadi berapa? Kalau double 50 tambah lagi 60. Berapa? 110. Lepas tu? Ya Allah, maths apa ni budak dugong ni. Itulah, masuk pergi sekolah Tak dengar sekali pergi lagi. berenang. Macam mana? 50 darab 200. Ya. Tadinya kan dia yang ni gabung dengan itu. Bukan. Orang sekolah kelas hampir cik jodoh. Tak pergi berenang. 100 lah, dapat 100 lah. Okay. Kadang-kadang kalau rambut tu masuk mulut kan. Apa dia? Mira ibu mengandung tak boleh tengok. Ibu mengandung tak boleh tengok tapi Mira tak kandung lagi. Okay. Yuti macam caki. Doa yang baik-baik. Astagfirullahaladzim, tak baik. Siapa cakap isi caki tadi? Ni apa, pisau? Pisau. Siapa yang cakap aku caki tadi? Siapa yang cakap isi caki tadi? Tutup lampu. Pergi seram sikit. Lagu caki mana? Pergi lagu Syuki. Aduh. Penatlah ketawa. Nanti tak belanja lagu lah. Sakit perut.
Tak apalah. Yuti boleh post tak? Jadi je Satu post je kat kamera tu satu. Jadi je lah mermaid, tak jadi caki. Yuti, post. Jadi mermaid comel. Yuti, dia suruh sikat rambut. Tak ada, kita memang tema mana ni adalah kusut masai sayang. Tak sempat sikat. Tapi memang macam tu, kalau selalu keluar daripada air, dia rambut kembang-kembang macam ni. Caki besi mermaid. Okey. Korang gelak-gelak juga. Okey, siapa yang dah terkencing kat rumah cuba komen 1. Bang Lim. Siapa yang dah terkencing kat rumah komen 1. Bang 5 dia orang komen. Macam mana nak dapat promo baru masuk dia orang tanya. Promo okey. Okey, korang nak dapat promo, korang pergi dekat akaun Unify Mobile sekarang. Yang tengah live ni, akaun ni, korang pergi dekat akaun tu, okey, pergi tekan link subscribe. Ramai yang terkencing rupanya. Pergi toilet. Hancur ni. Diorang kata macam tu. Itu apa cerita apa tu? Aquaman. Yang heroin Aquaman tu. Tapi dia kena macam ni. Bukan you Aquaman, you yang heroin dia tu. Aquaria KLCC. Aquaria KLCC. Yuti anak akak nak tidur ni. Akak jangan mengekek sangat akak. Akak bila macam tu memang Tak baby jadi bangun. lipat kain. Okey, cepat korang submit detail sekarang. Okey. Yuti bentan terus jadi duga. Submit detail sekarang. Kau jangan gelak-gelak lah. Kita tengah niaga tak cukup macam mana ni. Kau tahu tak kalau tak cukup kita kena punishment. Kalau tak capai KPI kita kena punishment tau. KPI kita 2,000. Kita orang kena jalan itik. Ada sikat tak? Sekarang ni Ada sikat. Pinjam. Sekarang ni dah Nak suruh Fatah sikat sikit rambut dia. Yuti berjahit tak? Tak, Yuti normal hari tu. Okey korang cepat. Okey, sekarang ni kita nak bagi tahu siapa yang subscribe sekarang, kita nak double up. Double up. Tashengo e-wallet ni. Daripada 50 menjadi jadi berapa? Aduh, tu 100. Pergi mermaid sekolah ni tak pergi mana? dia pergi berenang tu je ni. Daripada 50 kita jadi 100. 100. Okey. Cepat sekarang, cepat. Kita lagi 300. Kita nak achieve kita punya KPI. Uyo, 300 lagi. 300 orang lagi. Okey. 300 orang lagi. Kita akan capai KPI kita orang dan kita orang akan Yuti akan luruskan rambut dia. salah. Okey. Kita akan bagi vitamin kat korang. Macam apa? Dan juga Amira akan nyanyikan satu lagu untuk korang. Mandai je. Yang itu tajuk dia adalah Sakit Kau Belagak-Belagak Pandai. Yuti teringat dengan Mira nyanyi lagu Mimi Fly. Ish. Nak beringat. Mimi Fly. Ke you jadi Mimi Fly? Mimi Fly. You lah Karena jadi. nasi dah jadi bubur. Cepat. Siapa nak tengok persembahan khas daripada Yuti Fly dan juga Mira Fly? Korang kena cepat. Yuti, awak seorang perform. No. Saya sakit tekak. Semalam live pun saya tak boleh nyanyi. Ya ke? Saya Tak sakit apa. tekak. Tak apa. Duet dengan Fatah. Cakap dengan Fatah. Lagu apa? Lagu apa? Lagu tu lah. Lagu Mimi Fly tu. Kita penari. Dia nyanyi. Betul lah. Tak apa, lagu kita buka je lah nanti. Rap lah sekali. Betul juga. Okey, Fatah rap. Okay, boleh. Jom. Korang completekan lagi 300 subscribe. Kita akan nyanyi lagu rap untuk korang. Betul. Yuti dia kata terbuka jahitan beranak, dia ketawa. Akak pun dah pukul berapa dah ni. Pilih Leno duk tengok-tengok live lagi. Mana tak terbuka jahitan tu. Akak esok kalau juga macam Yuti. Tadi Yuti Ziza. Yuti boleh fly ke? Amboi Alia. Amboi. Kau Yang tunggu kau. mentang tadi cakap jadi mermaid. Kau tunggu kau. Lagu Yuti Jamilah. bukan boleh swimming je, dia boleh fly juga. Betul. Dia orang tanya Unify bila nak wasabi dia tanya. Ya ke? Siapa Standby. Orang kena standby. Sekarang tengah ramai ni, seorang-seorang. Semua orang tengah beratur, Dik. Semua orang tengah beratur. Kejap, kita tengah bertungkus lumus ni nak wasabi korang. Tapi make sure korang subscribe sebab kita ada beberapa minit sahaja lagi ni. Sekejap lagi habis dah masa nanti tak dapat dah. Betul. Korang subscribe 69 ni. Betul. Okay? Ya Allah, betul-betul macam dugong tak siap. Tak ni skrin ni. Biadab. Kau tak masuk laut lagi tu. Apa? Kau tak masuk laut lagi. Dia cakap apa? Tu yang kepala masuk air. Korang. Cepatlah. Tak Cepat, korang, nak cepat. jadi.
Oh, tengok you tim merajuk dah. Asyik 300 orang je lagi. 300 300 orang je lagi. Ni awak ni Ya. asyik merajuk je kenapa? 300 orang je Saya lagi. perempuan pun tak merajuk. Siapa suruh awak perempuan? Korang 300 je lagi Ya, kan? 300 je lagi. Bantu kita orang untuk capai Cepat. KPI Kalau korang kita. lambat lagi, kita akan duduk atas, Ha, you atas tidak- riba patah. Cepat. UT ni dah jadi macam-macam dah korang. Jadi jadi Ariel tak nak, jadi ni penari semua korang tak nak. Apa dia? Excuse me. Hello. Hello. Lagi 300 kalau cepat. Cepatlah. Okey, 300 lagi kita nak cari Ya. yang bertuah malam ni. Okey, untuk dapat harga promo 69. Promo nikmat 69 ni. Pakai Dengan balik. cara korang tekan button subscribe tu sekarang. Betul. Korang isi detail tu semua, tekan Betul. submit. Itu saja. Korang dah boleh dapat Betul. phone, korang dah boleh dapat Free voucher. device. Boleh pilih apa yang Korang boleh nak pilih dekat depan 4 ni. phone dekat depan ni. Ya. Kita ada macam-macam phone. Kita ada phone Nubia. Kita ada phone Redmi. Lepas tu kita ada Samsung. Dan juga yang terakhir kita ada phone Honor. Ya. Bercakap pasal phone Honor ni aku ingat lagi masa aku tinggal tempat kot. Hilang. Hilang. Ha. Tak mana? Tak tahu letak mana. Hilang sampai sekarang tak jumpa. Bagi orang kot. Tak. Tak. Tak tahu sampai sekarang. Ya, Uti rasa ni Uti punya. Banyak sangat phone. Ha, aku rasa ni lah aku punya. Yang masa tinggal tempat tu baru jumpa. Lepas tu nak ambil. Ambil lah. Nanti kawan dapat bau UT pula. Tak nak. No. Nanti orang pulangkan balik tau. Keluarkan. No. Ni kan ni. Tepuk. Ni Kuat sikit bil orang subscribe dia tak ada bau UT, tak ada. Dia tak ada Ada. dalam Ada. tak ada dalam promo. Ada. Dia tak balik. Astaghfirullah. Nanti asingkan yang bawa yang UT mau seban. Okey, sekarang ni kita dah Okey. kita dah jumpa dah. Okey, kita dah nak ni Winner. dah. Kita umum pemenang. Untuk sign phone. Okey. Nama dia Pemenangnya adalah Okey, sama-sama kita sebut. Pemenang bagi pemenang bagi segmen tolonglah cakap. tadi nak okey, cakap kita nak announce winner yang akan dapat phone yang telah kita sign tadi. dia. Okey, dan pemenangnya jatuh kepada Diana Khari. A1 5G. Yang lain kena cepat-cepat submit. Ada Kalau tak korang dalam lambat, ni? tak ada. Korang kalau orangnya ada, cuba komen saya. Saya komen. Maknanya tadi dia dapat phone, dia dapat voucher kan? Lepas tu dia dapat Tashengo juga Oh, voucher je. Voucher dengan phone. Yeah. Bil. Wow. Yuti macam anak jin dalam cerita P.Ramlee tu. Tak baik. Oh, yang tu. Yang mana? Oh. Tak selesa lah. Siapa yang buat rambut I ni? Panggil balik dia. Abang Zul buat rambut I. Okay. Alright. Okay. So, Kita dah nak tidur. Kelakar lah. Kita dah nak tidur. Kita bangun nanti korang kena dah complete semua. okay. Okay, 1, 2, 3. Sekarang kau Sleeping Beauty. Okay. Kepada siapa yang baru join, sekarang ni kita tengah buat apa? Kita tengah ada promo Nikmat 69. RM69. Apa yang kita bagi dengan Nikmat 69, promo RM69 tu, kita bagi phone dekat korang. Ya. Phone yang ada kat depan ni dan sama-sama korang kita boleh umum. juga dapat voucher Zeus Coffee berharga RM60. Okay, sama-sama kita umum. Kita dah dapat 5 juta like. 5 juta like sayang. Bukan senang nak dapat 5 juta like sayang. Okay. Yes. So, ni adalah orang kata peluang keemasan kepada diorang yang nak beli phone dengan harga yang semurah RM69. Kenapa I nampak macam dahi luas Depan sikit. Nampak macam betul-betul macam budak bijak. Macam tu. Okay, sini okey tak? Tengok. Rasanya tak hire ayah malam ni. Kenapa ayah ada kat sini? Ayah? lah. Kan? Indo kata ni Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang lepas terjatuh gaung dik berserabai. Okey. Seterusnya kita nak bagi giveaway untuk
Touch and Go quiz untuk viewers kita pada malam ini. Oh, okey, ada soalan. Okey, soalan. kita akan bagi Touch and Go free. Tapi kita nak bagi soalan dulu lah. Kepada siapa yang dapat jawab soalan. Oh, satu soalan. Okey. Okey. Soalan tu soalan berdasarkan tak kisah. Berapa berat Amira Othman? Mana siapa yang paling cepat jawab, dia dapat lah. Okey. Okey, dah ready ke? Dah ready ke? Oh, itu ke soalan yang pertama? Tak payahlah tanya berat saya. Baik teka berat Yuti. Kenapa suruh teka berat? Tak, tu contoh tadi. Contoh. Okey. Aduh, hai. Ni buat break ke? Lah korang. Awi. Pula. Okey, tadi ada orang suruh tanya, Yuti asal dari mana? Okey, kita bagi soalan tu. Okey. Kalau korang bijak, Yuti asal dari mana? Okey. Awi. Cepat. Jawab cepat. Awi. Kita ada touch and go. Kita nak bagi korang. Touch and go. Apa dah? Betul lah. Korang kalau lambat, Yuti makan gerak dulu tau. Korang memang takkan dapat dah. Cepat korang. Okey. Dah ada ke yang menjawab soalan tu? Diorang jawab yang soalan berat tak tadi. ada. Ni itu yang atas. Alright, okey. Jangan, tak baik. Okey, kita mulakan dengan soalan daripada Amira Othman. Okey. Dah tanya dah. Yuti berasal dari mana? Okey, siapa yang jawab? Siapa yang first jawab tu? Tengok. Okey, mostly diorang jawab Kedah. Kedah. Salah! Salah guys. Lagi. Lagi laju. Salah. Okey, Parit Bunta. Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tu? Nama dia? Kak Timah Shop. Weh, orang kampung. Kak Timah Shop. Oh, bukan Okay. Kak Timah Letopan ni nama dia. Kak Timah Letopan. Orang Letup. So, kita akan bagikan pemenang ni untuk Kak Timah Letopan. Dah singgah. Nari. Woi, terak jatuh pun weh. Punya nari. Ayam nari tak jatuh pun. Yuti, diorang kata Yuti asal daripada kilang Patu Caki. Siapa yang cakap? Siapa yang cakap? Dia boleh berubah macam tu je. Dia ada banyak karakter. Cepatlah Wasabi. Cepatlah korang. Lepas tim kita Wasabi tu, make sure korang terus bayar ya. Nanti korang terlepas tak dapat dah plan malam ni. Ya, betul. Maknanya diorang isi, lepas tu diorang pun tak reply. Betul. Tak reply. Kita tengah naik boat. Kita tengah naik boat. Ke kiri. Ke kiri. Kiri. Tak payahlah buat jatuh. Okey. Soalan daripada Fatah Amin pula. Soalan kedua. Okey. You orang ni kan main tipu lah. Okey, berapa umur Yuti? Dah bagi tadi free. Kita memang nak bagi diorang free je ni. Berapa umur Yuti? Apa yang nak bagi? Oh, tu dah ramai jawab tu. Siapa yang first? Cepat, siapa? Siapa yang jawab? Siapa yang dapat jawab? Okey, tim kita tengah tengok siapa yang dapat jawab. Tu. Siapa jawab yang terawal? Tu kita bagi yang nombor 2 tu lah. Tu. Cepat. Ika Amran. Betul ke? Umur betul. tu? Betul. Ika Amran, atas sikit. Ika Amran. Ya. Okey. Semuanya ada. Pilih pelan penanti idaman. Pilih Unify. Unify.